sekarang pukul 9 pagi, and kita orang baru nak bergerak ke Kinabalu untuk our first camping guna kemah yang kita baru beli. Quite interesting experience lah, nak set up kemah apa semua kan. Sebab kemah tu boleh tahan besar, but dia tak susah sangat nak set up. Tapi yelah, first time experience kan, so tak tahu lah macam mana situation ni. And ni our first time experience campsite jugalah, dekat Rock Melon, Kinabalu rasa area dia. Yup, kalau kau salah nanti aku fix balik location dia. Kita tengok macam mana kan. And yeah, we'll see. Muka dia dah kurus. Nampak tu, kulit dia dah kecut. Bye. Bye. Dah sampai. Dah sampai. Right, kita dah sampai dekat campsite. Tapak 13 dari Singki. Dari satu plug point ada tanpa kecil air. Tapi air keruh sikit lah sebab hujan tu. Semalam tu, malam tadi air kuat laju lah. Sekarang pukul 11.12. So dia ada banyak lah campsite. And then kita orang je yang first sampai. Ni nama sunshade. Tak nak bagi hujan memercik. Tapi tekan beg kuning. Swipe out. Beg kuning saya. Ni ground sheet. Boleh beli kat TikTok. Tekan beg kuning.
ada Lido size M. Ni pun boleh beg kuning. Dia beli kat Shopee lah. Alright, update. Kemah dah settle. Baiknya. Pasang shade. Aku pasang spike. Pasang pacak tu dekat sunshade tu, dekat kemah aku tak pakai sebab kemah cukup akut berat kita orang. Benda tu tak bergerak. Okey tu. Baik ni makanan. So ada river view lah. Macam sungai dia sebelum sampai tadi macam laju lagi dari ni. Mandi okey untuk dewasa, untuk budak bayi sikit lah. So yeah, cuaca pun matahari cantik, belum mendung atau apa-apa lagi, so ngam lah. So yeah, this is our tent and just enjoy the video.
So ni keliling campsite. Yang tadi kita orang punya tapak tu air laju juga ah. So sini dia relax sikit lah. Macam air dia tak deras lah. Dia batu besar. Function lah. Let's take a walk. So ni tapak 19. Sini kat sini. Oh. Yep. Nice. That's nice. Ni aku tak tahu dia kira tapak campsite juga ke macam mana. Maybe lah kot. Dia macam wakaf. Tapi macam tak best lah kan. Kalau pasang kemah ni, kalau tak grounding lah sini situ. Ni 24. Dia jangan hitam pokok kan. Style lah. Oh, goyang sup. Oh. Itu. Aku nak pergi sana. Macam best ke? Ada macam lebar lah situ. Tak balik lah. Siap pusing. Tak ada. Tak balik. Tang. Pas pokok ni. Kena kejar benda lagi. Bincang. So ni area ni lah campsite dia. CEO campsite ni cakap hari ni ada 4 camp je. Tapi ni 3, maybe lagi satu tu Joy. Hari pun macam nak hujan kan. Nak hujan okey lagi lah. Just barang yang tepi-tepi tu kena masukkan kot. Barang mana yang penting kan. So ni waktu malam dekat campsite dia still lagi tidak ada lampu lah. Tapi macam tak tahu lah campsite ni sebab tak ada orang sebelah, so dia tak on lampu kan. Tapi tu asal je kot. So korang tak payah risau lah kalau gelap ke apa, boleh nampak lah. Kedai kedai dah tu. Kedai tutup pukul 10. Dekat kedai kat depan ni. Kedai di surau. And ada CEO jaga malam-malam. So tak adalah risau kalau air naik ke apa, diorang akan warn lah in case air naik ke apa ke. Tapi air sungai dia memang kuat lah kalau boleh kena. Memang betul nature punya feel. Member dah lepak.
Ya, kita orang tak ada entertainment. So, entertain diri sendiri lah. Aku lah kan, aku dah kena, tak tahu lah, kena semut apa benda kan. Buka kan. Siut tu. Kita sekarang ada dekat spot paling atas lah kat campsite ni kan. Mesti ada space lapang sini. Aku rasa ni parking kot, untuk kereta extra ke apa kan. Lampu sini supposedly. And ada 2 tire tracks, sini, sini. Aku tak sure untuk apa. Tak sure depan tu ada apa. Tapi aku rasa still ada kot area campsite ni. Dia besar lagi kot. Sebab dia dekat bawah sana ada ATV tau. Maybe boleh sewa and then dia punya tracks dekat sini kot. I don't know. Sungai dia extend lagi ke sana. Air kat sini a bit chill lah kalau nak compare kat bawah sana. Biasanya dah start laju kan. Ni dia relax sikit tu. And one thing yang aku suka sini, kabus weh. On camera aku tak sure nampak ke tak. But keliling kabus tu. Yelah, kawasan hutan kan. Tu ATV. Ada 4 toilet sini. So ni ada campsite. Dia ada square feet. Each campsite ni dia ada different square feet tau. Aku tak ingat tapi aku boleh letak map tu. Map campsite tu dengan dia punya square feet dekat. Definitely worth it lah. Siapa nak try, this is best lah. Toilet bersih, sejuk dia. Oh, tak cerita lah. Kau kalau bawa kipas kan, pukul 5.30 tu kau dah nak tutup lah kipas kau. Sejuk tu. Kalau pergi, make sure lah bawa sweater ke or selimut yang tebal sikit. Ni entrance dia. Intro. Macam ni kata. Kita lepak dulu. Tunggu pagi sikit. Dan breakfast. Dan insyaAllah kita bergerak check out hari ni. Ni nama dia budgeted
big breakfast. Nasi goreng, sardin, scrambled egg, Indomie. mi sedap, mi goreng, baked beans. Ni apa? Tomato. Ah, Cherry tomato. Cherry tomato. Boleh. Kau kata tak boleh nak makan besar, salah. Senada. Kena custom. Sedap. Lap. Ngam-ngam check out hujan. Wait, sempat kemas lah. So ni end of camp session kat North Lemon. See, Tiong. Right. Tunggu lah next camp session. Tak tahu bila. Maybe repeat lah tempat ni. Sebab dia macam best. Kan maybe akan repeat. So boleh tengok sampai habis. Thank you for watching, and see you guys on the next video kalau aku aja edit. 2 tahun lagi. Alright, bye.